Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji TH buat kali kedua berturut-turut menerima anugerah Labaitum Diamond Award daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pengiktirafan tertinggi dunia itu bagi kategori perkhidmatan jemaah haji terbaik dunia. Menurut wartawan Malaysia Gazette Ainul Asnira Ahsan, kemenangan kategori tersebut adalah kali kedua selepas tahun lalu dan kali kelima bagi anugerah Labaitum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan menerima anugerah berkenaan daripada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah dalam program Majlis Penutupan Musim Haji 1446 Hijrah 2025 Masihi lewat malam tadi. Kerajaan Malaysia, Tabung Haji dan seluruhnya ingin menzahirkan ucapan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya kepada His Majesty King Salman Ibn Abdul Aziz dan juga His Royal Highness Crown Prince Muhammad bin Salman, juga Dr. Taufik Fauzan Rabiah, Menteri Haji dan Umrah yang sangat-sangat membantu dan melakukan pelbagai transformasi dan pembaharuan. Kami dapat menyaksikan banyak penambahbaikan dilakukan dan ianya banyak membantu kerajaan Malaysia khususnya Tabung Haji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Menurutnya, anugerah berprestij yang diterima itu jelas membuktikan keupayaan negara dalam menyediakan perkhidmatan haji bertaraf dunia. Antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan itu ialah kesediaan TH mengintegrasikan teknologi moden dalam operasi haji termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI dan sistem digital bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada jemaah. Katanya TH telah memperkenalkan beberapa inisiatif baru seperti Haji Lestari Green Hajj, kempen kebersihan serta aplikasi e-Taib yang membolehkan jemaah mendapatkan maklumat dan jawapan berkaitan ibadah secara masa nyata menerusi teknologi AI. Turut menerima anugerah Malaysia Airlines sebagai pusat pengangkutan terbaik bagi pengurusan 150 perjalanan.